kawal keselamatan orang awam. Sehingga kini tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku ataupun keadaan-keadaan yang membahayakan kepada serta perhimpunan maupun orang awam. Jalan-jalan yang telah ditutup masa sekarang ialah Jalan Raja, Bulatan Datuk On, Dataran Merdeka, Jalan Nampang, Jalan Tun Razak, Jalan Pulu, Jalan Sultan, Jalan Hang Tuah dan di sekitar kawasan stadium ini. Sehingga sekarang tidak ada lagi sebarang tangkapan yang dibuat oleh pihak polis. Dan seperti saya katakan tadi, tidak ada kes-kes yang menarik setakat ini. Okey, terima kasih. Letupan di KLCC kita telah menjalankan siasatan. Pihak unit bom telah membuat pemeriksaan dan membuat blasting tadi. Tak ada apa-apa, cuma kotak kosong saja. Okey, kosong saja, tak ada apa, kertas saja. Ini apa-apa juga bahan yang berunsur letupan. Okey. Wan, di Lembur Pasar pun sama? Sama, di Lembur Pasar pun sama. Itu di depan, di berhadapan dengan Bank Konsul. Kita telah jumpa satu beg pun dah buat pemeriksaan, tak ada dijumpai bahan-bahan yang berunsur letupan. Baik, dalam stadium sekarang ada lebih kurang 20,000 orang, 20 ke 25,000 orang, dan di luar lebih kurang dalam 15 ke 20,000 orang. Tetapi pihak keselamatan yang ditubuhkan oleh penganjur, iaitu unit keselamatan, sekarang telah menutup pintu mungkin untuk dia nak adjust peserta perhimpunan tu nak masuk ke dalam padang dan juga ke dalam stadium lah. Okey. Apa? Kekuatan polis hari ini, berapa orang? Kekuatan kita seperti yang saya tak bagi sini, tapi kekuatan yang kita rancangkan ada di sini lah. Mencukupi. Dan kita lagi ada anggota standby lagi.